Aduh, aku tak tahu lah mak aku nak cakap apa kan. Sebab semalam aku pergi keduri kahwin tau. Sepupu aku lah. Bila aku pergi sana kan, saudara mara aku kadang dia tanya aku bila aku nak kahwin kan. Sebab umur aku dah makin lama makin tua. So dia tanya aku lah bila aku nak kahwin kan. Ada jodoh ke tidak. Lepas tu diorang tanya aku lagi kan. Kalau nak cari jodoh tu biarlah yang elok-elok lah, solat semua kan. Aku sometimes lah aku tak tahu kan kenapa diorang macam bagi aku macam rimas tau. Benda-benda soalan tu tanya kat aku kan. Sebab aku tak pernah tanya diorang. Aku tak pernah tanya diorang punya anak semua benda. Lepas tu tiba-tiba nak tanya-tanya aku. Aku rasa macam rimas, kau tahu tak? Sedih juga kawan. Kawan aku sama je tu. Aku pun sama juga. Tapi kan, yang aku nak cakap dekat kau kan, mungkin akan benda ni bikin kau sakit hati. Tak ada kurang lah. Macam ni lah, jodoh ni kan, datang ke, tak datang ke, ataupun kita cari tu, ataupun kita tak cari lah pun, perempuan tu, dia akan datang juga. Jodoh kita tu. Sebab apa dah ditakdirkan. Sekarang ni kau jangan risau lah, Mat. Dan aku nak bagi tahu kau something lah, yang paling best. Tak kisahlah kau nak cari yang bagi kau nak pandai jaga solat ke macam mana, saudara mara kau minta yang pandai solat ke, pandai mengaji ke, pandai jaga ibu bapa dan sebagainya. Kau nak cari macam tu wanita, susah kau nak jumpa dan mungkin kau tak akan dapat jumpa. Tapi kau akan dapat jumpa wanita yang akan lebih baik daripada tu. Sebab apa? Kau nak cari yang sempurna kat dunia ni kau tak akan dapat. Sebab tu pasangan ni bukan nak cari yang paling sempurna, tapi cari yang paling serasi dengan kehidupan kau satu sama lain. Itu yang lebih penting. Dan aku nak bila kau cari wanita, bukan kau cari kerana dipaksa ataupun kau cari kerana mahu, tapi kau cari lah kerana Allah SWT.